Mimpi yang mengembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada tahun ke-6 Hijrah, setelah 6 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan begitu lama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pulang ke kota Mekah, pada tahun tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu baginda bermimpi baginda bersama dengan para sahabat memasuki kota Mekah tanpa halangan dan baginda diberi kunci Kaabah serta dibenarkan tawaf dengan aman. Dan di antara sahabat baginda yang mengikuti umrah tersebut, ada yang bercukur dan juga ada yang memendekkan rambut. Jadi mimpi ini baginda sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada para sahabat. Lantas pada waktu itu juga baginda sallallahu alaihi wasallam menimbulkan satu hasrat ingin ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Disebabkan mimpi dan juga ajakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, maka para sahabat menyangka bahawasanya mereka akan masuk ke Mekah pada tahun itu juga dengan cara aman. Rentetan daripada itu juga ramailah para sahabat yang menyambut ajakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan seramai 1,400 orang dan juga ada pendapat mengatakan 1,500 orang. Bersama mereka telah dibawa haiwan-haiwan untuk dikorbankan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah dengan menaiki unta yang bernama Al-Qaswa dan juga baginda membawa isteri baginda yang bernama Ummu Salamah. Namun begitu, pada tahun itu tidak juga umat Islam Madinah dibenarkan untuk masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Tetapi diganti pada tahun hadapannya, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Bagaimana ianya boleh berlaku? Kita akan jumpa pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk berkongsi sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.